Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kalian semua? Terima kasih kerana klik video kecil Etonce. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey. Korang pernah dengar tak? Seorang ibu sentiasa mendoakan anak perempuannya, semoga anakku mendapat suami yang baik, bertanggungjawab, amanah, macam baik-baiklah untuk anak perempuan dia. Tapi bila anak lelaki dia melakukan benda yang begitu, benda yang sama, macam sayang bini dia, lebihkan bini dia, dijaga bini dia, semuanya tentang bini dia, seorang ibu akan merasa terpinggir. Seorang ibu merasa macam anakku telah diambil orang lain. Seolah-olah anak dia telah kehilangan anak dia. Kerana apa? Kerana dia sangat menyayangi istrinya, menyayangi keluarganya, menyayangi anak-anaknya. Dan seorang ibu seolah-olah macam telah kehilangan anak lelakinya. Pertanyaan saya kepada mertua-mertua yang sedemikian, andai kata kau nak anak lelaki kau memperlakukan istrinya biasa-biasa je, dia tak sepenuhnya nafkah dibagi kepada istrinya. Kalau dia buat dengan anak perempuan kau macam tu, pada ibu-ibu mertua, kau rasa happy tak? Lepas tu kau tak ada doa, ya Allah, karuniakanlah anak perempuanku suami yang baik, suami yang soleh, yang rajin, amanah, menjaga anak-anak dan menjaga bini dan anak-anaknya. Itu kau doakan. Lepas tu kalau anak lelaki kau buat yang sama pada bini dia, kau marah. Hey, apa masalah ibu-ibu mertua yang macam ni? Heran aku. Ramai ibu-ibu mertua yang bila anak lelaki dia dah berkahwin, dia macam jealous tau. Dia kata anak dia, menantu dia habiskan duit anak dia. Hey, dia memang dah tanggungjawab untuk memberikan duit kepada isterinya. Habis tu, takkanlah dia nak bagi kau je semua. Takkanlah kau pula yang naik ni. Dan memang itu tugas dia. Tugas dia sebagai seorang suami. Tapi kalau suami anak perempuan kau tak buat macam tu, kau happy kah? Mesti tak kan? Heran aku dengan mertua yang macam ni. Kalau giliran anak perempuan dia nak yang baik-baik je. Dia nak suami tu, lelaki tu yang macam sepenuhnya untuk isterinya. Tapi bila giliran anak lelakinya, apalah kau ni, lebihkan isteri kau je, lebihkan isteri kau je. Ish, tolonglah Sebab itulah selalu yang bermasalah dalam keluarga ni bila ibu mertua tu yang, selalulah ibu mertua tu. Ibu mertua daripada perempuan. Bukan daripada lelaki, kebanyakan tu daripada perempuan. Kerana apa? Kerana bila menjadi seorang menantu ni, semua kena perfect. Kena perfect macam mana? Dia bila pergi rumah mertua tu, serba-serbi, kalau boleh dalam rumah tu dia buat. Serba-serbi, masak lah, mengemas dan sebagainya. Semua nak menantu tu yang buat. Walaupun dia ada anak perempuan anak perempuan bangun jam 10, jam 9, jam 11, dia tak kisah. Tapi, bila menantu ni, bangun sekian macam tu, dia tak buat sarapan dia, jadi apa tau? Jadi bahan gosip antara anak-anak perempuan dia lah. Selalu macam tu. Dia kan bergosip, apa tu bini sini? Bangun jam sekian, dia tak mau mengemas, dia tak mau apa. Ingat, bini anak kau ni bibi ke? Ish. Kalau aku tak payah pergi rumah mertua kalau macam itu tau. Dia nak datang tu, datanglah. Kita tak perlu expect, menantu aku dah datang, biarlah semua ni nanti dia buat. Kenapa perlu macam tu? Lepas tu anak perempuan kau biar saja. Dia nak bangun pukul berapa pun, biar saja. Ish. Heran aku Lalu yang bermasalah dengan mertua-mertua ni mesti daripada mak kepada lelaki ataupun mertua kepada menantu perempuan. Semua dia akan jadi satu isu. Memandang kepada menantu perempuan saja. Segala benda ni dah salahkan. Jadi tak heranlah jika ada menantu perempuan yang tak mahu pergi rumah mertua dia. Sebab apa? Bila pergi ke rumah mertua dia akan rasa macam seperti bibik. Semua ini kena buat, semua itu kena buat. Okey, kalau contohlah dibuat sama-sama semua, adik-beradik semua sama-sama, okey tu okey. Tapi kalau ada yang sejenis mertua, anak perempuan dia biar suka hati dia bangun pukul 11 ke 12 ke, pedulilah dia. Tapi menantu ni, tak boleh. Kena awal bangun, siapkan ini, siapkan itu, kemas segala-galanya, cuci segala-galanya. Amboi.
Kalau orang mertua yang macam ni, kalau menantu dia tak mau pergi rumah dia lagi, jangan salahkan menantu tau. Dia sayangkan diri dia sayangkan mental dia, so dia tak mau pergi. Buat apa nak pergi kalau diperlakukan macam tu? Kan? Macam cari penyakit. Banyak kisah-kisah yang saya nampak tu yang lebih memilih tak mau balik ke rumah mertua. Lebih memilih beraya di rumah. Dia tak balik rumah dia dan dia tak balik rumah suami dia. Sebab apa? Demi menjaga hati masing-masing lah. Kan? Sebab kalau dia balik pergi rumah mertua, mama dia akan terasa. Kalau dia pergi balik rumah mama dia, apalagi si mertua tu mengata lah sini beraya rumah mak dia je. So kalau tak payah balik langsung, senang cerita. Nak datang beraya, datang. Mak datang, mertua datang. So kita di dalam rumah kita ni, suka hati kita boleh buat apa saja dalam rumah kita. Macam tu, kan? Baru adil. Itu menjaga mental tau, menjaga dia punya hati. So si suami pun kena faham lah. Kalau dia kata aku tak maulah balik rumah mak awak sebab kalau saya balik saya diperlakukan sekian-sekian, adik awak tu si tidur je, menantu-menantu lain tu tak buat kerja apa pun, aku je yang buat kerja, saya je yang buat kerja. So saya tak maulah balik lagi sana. Seorang suami, kalau betul-betul benda tu jadi, kau jangan nak marah. Kau kena jaga mental isteri kau. Kau jangan, mana boleh tak balik, ini, bla bla bla, ini. Awak ni menantu kenalah tolong-tolong. Tak boleh. Suami yang baik, dia kena jaga mental isteri dia. So, biar adil, tak payah balik mana-mana. Tak payah balik rumah mak, tak payah balik rumah mertua. Suruh mak datang, mertua datang. Baru adil. Itu untuk orang suami yang baik lah. Ini kalau isteri dia kata, saya tak naklah balik kampung awak. Sebab kalau saya balik kampung, nanti mak awak tu semua benda dalam rumah tu saya buat. Adik awak, kakak ipar awak yang lain, adik ipar awak yang lain. Dia tak buat apa-apa pun. Saya je yang buat. Lepas tu kalau dia kata, mana boleh macam tu? Itu kan tugas ni. Sebagai menantu, buatlah semua tu. Tolonglah mak, tolonglah ini, tolonglah itu. Pak! Pret. Itu namanya suami tak bertanggungjawab itu. Dia tak fikir mental isteri dia. Ramai orang macam tu. Bila menantu balik, dia macam jadi bibir. Lebih lagi kalau menantu tu menantu yang kurang-kurang sikit. Ada yang menantu yang lebih-lebih sikit. Mulalah tu. Yang kurang-kurang itulah. Ke dapur saja. Yang menantu lebih-lebih tu di depan saja. Sambut tetamu. Yang cuci pinggan mangkuk. Apa segala macam masak hilang semua. Yang menantu yang kurang sikit. Macam tu lah. Kalau aku jadi macam tu kan, saya tak mau balik lah. Kalau nak balik, balik. Kalau suami kata, jom kita balik. Baliklah. Balik sendiri. Nak bawa anak-anak, bawa. Contoh. Saya nak beraya di rumah je. Gitu. Derhaka tak derhaka. Janji saya punya mental tidak sakit. Saya punya hati tidak sakit. Saya tak suka berada di satu tempat yang saya tak suka. Kalau saya tak suka satu rumah orang ke, kawasan atau tempat-tempat yang saya tak mau pergi. Ibu-ibu yang perangai macam tu tahu. Belum lagi menantu, belum lagi ibu kandung sendiri, belum lagi dengan mertua. Ayo. Hidup ini biasa-biasa saja tak boleh ke? Kalau saya sejenis macam tu. Biasa je. Tak perlu lebih-lebih sangat kau nak menunjukkan yang kau adalah seorang adik ipar yang baik, kakak ipar yang baik. Tak perlu. Menantu yang baik. Entahlah. Saya jalani apa yang saya mau buat. Saya nak saya buat apa yang saya rasa. Saya tak menyusahkan orang. Saya tak mengganggu orang. Sudah. Urusan orang mau suka dan tak suka dengan saya, go ahead. I don't care. Kerana apa? Kerana hati ni saya yang sendiri yang tanggung kalau dia sakit, mata ni yang keluarkan air mata. Kalau hatiku sakit, hatiku sedih, mata ini yang akan keluarkan air mata. Bukan mata orang lain. So, buat apa nak sakitkan hati? Buat apa nak pergi ke satu tempat yang kau sebenarnya tak dianggap? Buat apa kau nak pergi ke satu tempat yang kau sendiri seolah-olah tak wujud? Tak perlu. Saya spesies orang yang macam tu. Kalau kau rasa aku ada tiada macam tak biasa tu, saya akan memilih untuk tak hadir langsung ke dalam satu tempat tu. Serius lah. Tak kira lah orang cakap apa pun. Saya pernah satu macam tu lah. Saya tak suka untuk saya biasa je. Saya tak suka meletakkan diri saya berada dalam situasi yang sedih kerana merasa terpinggirkan. Merasa, saya inilah saya tu. Saya tak suka meletakkan diri di tempat tu. So, saya lebih suka memilih untuk membawa diri. Bukan marah, bukan macam meraju, bukan. Tapi macam kita pergi ke, kita sayangkan diri kita. So, kita akan
melakukan apa yang membuatkan diri kita sendiri tidak merasa sedih, tidak merasa kecewa. Betul tak? Yang paling penting, tak perlu yang ada namanya nak mencari perhatian. Tak perlu. Kerana pada hakikatnya manusia ini hanya akan memandang orang bila orang itu mempunyai sesuatu. Kalau tak, you nothing, janganlah berangan. Itu manusia. Okay, manusia. So, itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.